Satu set point berjaya diselamatkan. Mudah diangkat Azira. Baik. 14 sama, 2 set point berjaya diselamatkan. Sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif Adam bin Ahmad, pemegang nombor metrik E20241033886, dan hari ini saya akan bertemu bual dengan seorang atlet lah. So sila perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Azira binti Lusian, berumur 21 tahun. Okay, apa nama tadi? Azira. Azira. So Azira, apakah sukan utama yang anda ceburi? Sukan yang saya ceburi, sukan sepak takraw. Oh, sepak takraw. Berapa lamakah pengalaman anda dalam sukan ni? Pengalaman saya dalam sukan ni 12 tahun. Dari saya umur 5 tahun sampai dah sekarang. Lama juga So kan dah main takraw lama kan? So apakah tahap pertandingan yang pernah anda sertai? Macam sekolah, daerah atau kebangsaan atau antarabangsa? Paling tinggi antarabangsa lah. Antarabangsa lah. So soalan terakhir saya, apakah pencapaian anda terbaik setakat ini? Pencapaian yang terbaik setakat ni dekat sukan SEA Games lah. Untuk soalan faktor genetik pula, adakah ibu atau bapa Ira pernah terlibat dalam sukan ni? Bapa saya yang kasih kenal sukan ni, dan dia juga yang main sukan ni. Okey. Soalan seterusnya, adakah ahli keluarga Ira yang terdekat lah aktif dalam sukan? Macam contoh adik-beradik ke? Adik-beradik saya semua main takraw, dari nombor 1 sampailah saya bongsu. Okey. Yang soalan seterusnya, apakah ciri fizikal Ira yang bantu Ira untuk prestasi sukan ni? Contoh dia? Macam kalau takraw ni kan, Ira fleksibel ke? Kaki kuat ke? Saya mesti fleksibel lah. Face. Itu saja. Baik, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Ahmad Koya Kemal, kita akan tanyakan soalan kepada Azira untuk dari segi sokongan sosial dalam sukan Azira. Baik, untuk soalan pertama, adakah keluarga Azira menyokong pelibatan Azira dalam sukan ini? Keluarga saya mereka sangat menyokong lah penglibatan saya dalam sukan takraw. Setiap kali game diorang datang lah tengok. Kalau game tu jauh, mungkin kami buat video call lah sebelum game, minta sokongan, minta semangat begitu. Lepas habis game, kalau kalah mintalah semangat juga dari Okey. Faham. Baik, kita pergi ke soalan yang kedua. Siapakah individu yang paling banyak memberikan galakan kepada Azira untuk main dalam sukan takraw ni? Semestinya bapa saya lah. Sebab dia yang dorong saya dalam sukan ni, jadi dia macam saya lebih banyak berinteraksi sama ayah saya lah. Baik, kita akan pergi pula pada soalan yang ketiga. Kita nak tahu bagaimana peranan jurulatih dalam perkembangan prestasi Azira dalam sukan takraw ni? Kalau jurulatih tu macam kalau saya buat satu program tu, semestinya macam dia banyak ni lah, macam tegur apa salah macam tu. Dia Jadi bagi feedback lah. dia bagi feedback. Jadi saya tahulah kesalahan saya di mana, kekurangan semua ni. Baik. Baik, kita akan pergi ke soalan yang terakhir untuk Azira. Adakah rakan-rakan ataupun kawan Azira bantu atau berikan motivasi untuk Azira dalam latihan? Ya, dorang pun sama-sama tolong lah, sebab dalam satu tim kan, jadi kena ada satu teamwork, jadi kena berinteraksi lah, bagi sama-sama semangat. Okay. Baik, itu saja untuk sesi soal sokongan sosial. Sekian, terima kasih.
Okey, untuk soalan seterusnya Azira, di manakah tempat Azira membesar? Saya membesar di kampung Biaskin Kedenau Sabah, berada di luar bandar. Okey. Untuk soalan seterusnya, adakah kawasan tempat tinggal Azira mempunyai kemudahan sukan yang mencukupi? Uh, di kampung kurang lah fasiliti untuk sukan sebab dia jauh luar sama bandar kami kecil. Okey. Faham? Untuk next question, apakah jenis fasiliti yang sering anda gunakan untuk latihan? Fasiliti yang sering saya guna bola takraw lah. Takraw dengan Uh, court. oh, kejap. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah jenis fasiliti yang sering Hazira gunakan untuk latihan? Jenis fasiliti yang sering saya guna bola takraw, lepas tu dewan serbaguna untuk tempat saya latihan. Okey. Okey, untuk seterusnya, adakah sekolah atau komuniti Hazira aktif dalam pembangunan sukan? Di kat kawasan saya memang aktif lah sukan, banyak budak sukan. Banyak aktif. Okey, untuk soalan yang terakhir, adakah pendekatan media atau idola sukan mempengaruhi minat Hazira terhadap sukan takraw? Dia memang mempengaruhi sebab bila saya mengidolakan, jadi saya dapat menginspirasikan dia punya gaya, apa semua cara dia training. Okey. Okey, terima kasih. Okay. Baiklah, seterusnya saya akan menanyakan soalan tentang untuk mengenal pasti atlet pengkhususan awal atau pengkhususan akhir. Baiklah, Azira, untuk soalan yang pertama, adakah anda hanya terlibat dalam satu sukan sejak kecil? Sejak kecil saya tidak terlibat dalam satu sukan. Sekolah rendah saya lebih kepada olahraga. Ya. Menengah baru saya fokus pada sukan silat, baru takraw. Masa sekolah rendah tu olahraga dalam acara apa? Dalam acara berpagar. Dapat 100 berpagar. 100 berpagar. Seterusnya, pernahkah Azira mencuba pelbagai sukan sebelum memilih sukan utama? Pernah, sebab macam saya belum berapa yakin dengan sukan takraw, jadi saya mau cuba sukan lain Daripada sekolah rendah. daripada sekolah rendah. Seterusnya, adakah jurulatih Azira sendiri ataupun ibu bapa yang menggalakkan Azira fokus kepada sukan takraw ni? Tidak, itu dari diri saya sendiri sebab macam saya sudah cuba banyak sukan, tapi saya rasa sukan takraw ni boleh bawa saya pergi lebih jauh. Baik, bersama saya Khairul Fahim Rosdi dalam soalan kenal pasti deliberate practice atau deliberate play. Jadi Ira, berapa jam sehari Ira menjalani latihan yang dirancang oleh coach? Secara keseluruhan dikira dalam 10 jam, tapi mostly kami latihan pada sesi pagi lah. Kami ada training 2 sesi. 10 jam sehari? Uh-uh. Jadi adakah latihan yang Ira guna menekankan teknik, disiplin dan peningkatan prestasi? Kami menekankan ketiga-tiga tu juga sebab sukan kami kan sukan yang ekstrim sikit. Jadi masa kecil, adakah Ira bermain sukan untuk keseronokan ataupun memang target untuk prestasi? Kalau masa kecil tu memang untuk keseronokan je lah. Sebab belum fikir untuk fikir prestasi apa semua. Baik, faham. Jadi so dalam training Ira selalu dapat maklum balas pembetulan daripada coach? Selalu sebab macam untuk mempercepatkan lagi peningkatan prestasi, jadi perlu feedback dari coach lah. Jadi soalan terakhir adalah apakah nasihat Ira kepada atlet muda yang ingin berjaya dalam sukan, especially wanita, perempuan? Nasihat saya untuk mostly untuk atlet wanita, jangan rasa diri tu tersisih dan teruskan usaha. Wanita boleh. Okey, terima kasih. Selamat. Baik, jadi itu saja perkongsian daripada Ira
bagi temu bual pada hari ini bagi subjek TID. Bye-bye.